Selamat pagi warga internet. Hari ini Cik Man nak unboxing motorcycle navigation ataupun Grab Rider untuk dipasang pada motor Versys Cik Man. Jom kita unboxing dulu. Atas dia nampak tu dia punya belakang display ni ni dan ini kamera. Dah buka dah. Okey, dah siap unboxing. Jadi kita tengok apa barang ataupun kelengkapan yang dibagi dalam kotak ini. Ini adalah model Q5S F133. Belakang dia, mari kita tengok. Kita ada wire di sini. Kita dah cek atau periksa tak ada yang crack atau yang rosak, jadi semuanya lengkap. Display dia. Dan kita akan memulakan pemasangan di motosikal kita. Jom kita pasang. Jadi semua dah lengkap. Kita cek satu persatu, semua barang yang dibagi semua lengkap. Ini dia punya mounting. Itu ni wire dia. Wire ni akan cantum kat sini nanti. Ni dua wire ni. Tu nanti kita tengok macam mana nak menyantumkan dia. Ni dia ada display. Kita akan pasang Grab Rider ni ataupun motorcycle navigation ni ke motosikal Versys Cik Man. Jadi Cik Man awal-awal memang dah pasang phone holder, jadi senang lah kita nak pasang. Jadi kita set up untuk keselesaan kita semasa menunggang motor. Sebelum kita buat wiring di kedai wiring lah, sebab Cik Man bab wiring ni memang agak lemah sikit, jadi kita akan hantar ke kedai dan kita pasang di kedai nanti. Untuk model ini didatangkan juga dengan anti curi ya. Jadi kita dah pasang, lepas tu kita akan tukar ke tombol yang tak boleh dibuka lagi untuk keselamatan Grab Rider kita. Dah sampai pun di kedai. Jadi Cik Man hantar kedai wiring untuk kereta. Jadi ini dia kata boleh pasang untuk motor. Jadi sekarang ni dalam proses pemasangan. Jadi untuk wiring Grab Rider ni dia tarik daripada switch kunci ya. Jadi maknanya on kunci, dia akan on lah, ikut on Grab Rider ni. Bila kita off, dia akan off. Jadi tidak membazir kuasa bateri. Yo, lampu mana? Qua rồi ra tengok Dan dah siap. Sekarang ni kita akan masukkan password lah yang dibagi di dalam kotak Grab Rider ini. Dan kita akan set dan connect melalui Bluetooth daripada handphone ya.
Jadi untuk model ini dia ada Android Auto ataupun Apple CarPlay ya. Jadi mana-mana handphone pun boleh pakai untuk connect ke Graph Rider ini. Kita pun boleh WhatsApp ya untuk Graph Rider ini, ataupun kita boleh dengar muzik daripada handphone kita ke Graph Rider, dan kita akan dengar muzik sambil menunggang motosikal. Jadi tengok Cik Man pasang lagu AC/DC, jadi tidak membosankan lah waktu kita menunggang motosikal. Okay, kita akan ni lah pilih lokasi kita nak ke mana. Contoh Masjid Sahawan kita masuk ke Waze. Contoh kita pergi ke Masjid Putrajaya kawan-kawan. Kita dah dapat. Sekian daripada Cik Man di TV kali ini, dan kalau anda suka video ini jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, sekian, terima kasih.